Banyak orang cakap tunduk udang tu macam gini. Sebenarnya salah. Tunduk udang macam ni. 3 benda yang korang kena sedia sebelum korang beli motorsport bike. Kebanyakannya daripada motorsport bike banyak pakai clutch panjang. Orang cakap clutch panjang ni mungkin susah sikit je. Untuk beginner mungkin korang kena train sikit. So contoh kalau untuk motor clutch panjang ni kan, kalau korang nak cari tune tu kan, hujung-hujung baru korang boleh rasa motor tu bergerak. So apa yang korang boleh buat? Ini saya punya tips. Kat rumah korang exercise tangan. Berak cebok pakai tangan kiri, urut korang punya suami punya badan. Kalau ada suami, supaya tangan kiri korang tu function sikit. Peringatan bersama untuk abang-abang kita Ni untuk abang-abang je tau. Mungkin lato-lato abang akan bergesel dekat dia punya tangan. So abang mungkin kena prepare sikit guys. Selalunya orang okey je, sebab kecil. Okay, dari segi position pula, untuk motorsport bike korang kena prepare satu benda. Tak selesa, tetapi dalam tak selesa tu ada kepuasan dia tersendiri. Korang kena prepare that ketidakselesaan. Macam ni, bontot mesti kena ada. Banyak orang cakap tunduk udang tu macam gini. Betul? Sebenarnya salah. Tunduk udang macam ni. Untuk maintenance, sebenarnya untuk dia punya minor service, minyak, oil filter semua lebih kurang sama. Cuma bezaannya wear and tear dia agak mahal sikit. Tayar 5,600 confirm tak lari bang. Untuk sprocket dan juga untuk rantai. So korang kena prepare sikit duit kat situ. Abang kena ingat, abang bukan bolot S5 bang. Ni R15M bang. So abang punya lifestyle kena berubah sikit abang. Kena cari duit lebih sikit. Kalau before ni abang kerja 8 jam, abang kena start kerja 14 jam. So kalau korang minat dapatkan satu motor R15M ni, kita dah ada ready stock. Korang boleh isi form kat bawah. Kalau aku letak, kalau tak letak, korang pandai-pandai lah cari kat profile aku ada apply now. Boleh tekan kat situ. Sebab selalunya aku tak nak letak.